Apakah hukum isteri tak mahu ikut untuk tinggal bersama dengan suami di rumah sendiri, quarters, dan isteri memilih duduk bersama ibu bapaknya di kampung halaman? Setelah telah diberitahu untuk balik ambil isteri bersama anak, isteri wajib ikut suami. Pada mana berpindah ke rumah yang munasabah diduduki oleh isteri, isteri boleh menolak untuk duduk di rumah yang tidak munasabah atau tidak mengamankan bagi isteri. Boleh. Contoh, suami ajak duduk rumah suami yang di dalam rumah itu ada musuh isteri, maka isteri tidak wajib ikut. Contoh, isteri dia ni berbalah kelahi dengan kakak ipar dia. Faham? Bermusuh dengan kakak ipar. Contoh, laki dia ni suami ajak isteri dia duduk di rumah yang ada duduk juga kakak ipar, maka isteri itu berhak untuk meminta rumah yang lain. Suami belum lagi menunaikan kewajipan nafkah tempat tinggal, kalau dia paksa isteri dia gitu. Faham? Tapi kalau rumah itu sudah munasabah diduduki oleh isteri, tidak ada musuhnya di situ, rumah yang layak duduk dia seorang sendiri rumah, wajib dia kena duduk di situ, meninggalkan ibu bapa dia. Dia tak duduk, berdosa. Faham lagi? Batu orang puang, dia mari jumpa Nabi. Dia kata, kalau kita sungguh ke, kalau kita nikah bila-bila kita kena taat ke suami kita? Kata Nabi, ya, kena taat. Dia kata, kalau gitu kita tak nikah. Buat apa? Pasal kita rasa kita boleh taat ke orang. Dia pun tak nikah sampai mati. Itu baru betul. Faham? Kita tengok orang belaki nak belaki pasal gelenyar. Faham? Dengan bahasa kata. Betul tak? Lepas tu tak mau ikut, tak mau taat, nak lawang. Baik soal nikah, duduk seorang di rumah. Dah nikah, tak ada anak. Beli anak beruk bela. Faham? 400 lebih cakap besuk. Anak kera murah sikit. Faham? Anak itik lagi murah. 3 ekor 10 ya tu, pasal mana. Faham? Nak masuk atas jalan raya, nak naik motosikal, naik kereta atas jalan, kena ikut peraturan orang. Double line tak boleh potong, merah kena berhenti, kuning berhati-hati, hijab jalan, biru memang tak pakai, tak ada. Faham lagi? Tak? Benda musuh ke? Faham? Tahu tak? Sini tak boleh parking, sini kena jalan, sini tak boleh berhenti. Baru boleh jalan, baru boleh bawa kenderaan. Jadi kita nak berumah tangga, wajib kena taat hukum hakam rumah tangga. Tahu tak? Soalan seterusnya,